Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita buat sedikit saja DIY penukaran minyak hitam Y16 Problem. Sebab dah cukup masanya 7,000 km. Biasanya kita tukar minyak hitam, minyak enjin motor kita setiap 3,000 km. Jadi untuk Y16 mungkin ramai dah tahu. Jika anda masih tak tahu, abang share lah. Alright, yang pertama mestilah kena beli minyak hitam. Abang beli minyak hitam yang direkomend oleh Yamaha Loop fully sintetik 10W40. Terpulang pada korang nak pakai yang lebih mahal, yang lebih tinggi, tapi abang ikut Yamaha recommendation dan pastikan apa pun minyak hitam yang korang tukar adalah original. Air filter, tools, basic tools saja. Pembuka dekat bawah tu, pembuka nut dia, nut minyak hitam tu adalah saiz 19 dan ini saiz 8 untuk buka penapis minyak, oil filter. Okay, mari kita mulakan. Pastikan korang ada bekas lah untuk tampung minyak hitam tu. Optional jika korang ada torque wrench. Torque wrench ni yang lebih bagus untuk mengunci dia punya trip screw lah. Sebab apa? Kadang-kadang terlalu loose, kadang-kadang terlalu kuat, dia boleh rosakkan kita punya middle crankcase. Itu lagi parah nanti. Jadi kalau tak ada tak apa, cuma jangan ketat sangat. Jom kita mulakan. Kalau korang tengok ada screw satu kat bawah ni, dia sama je dengan NVX rasanya 19. Ni dia, kalau boleh nampak, cameraman boleh nampak buka ikut arah jam betul tu untuk buka macam tu. Kalau ikutkan dia tak ketat sangat, pakai tangan boleh. Bila dah loose tu buka pakai tangan pun boleh. Kita buka dulu. Ini sangat mudah lah, abang rasa perempuan pun boleh buka. Abang tak nampak ni, tapi boleh rasa. Lepas tu jangan lupa standby. Dalam ni ada spring dengan filter Dia jatuh dalam ni tak apalah, nanti kita ambil. Ini minyak pun masih panas lagi sebab abang baru ride. Nampak tu. Dia biar dia jatuh dalam tu, nanti abang tunjuk. Abang lupa lagi satu tool untuk buka ni. Buka siap-siap, lagi laju minyak turun. Dan time ni kita nak buka oil filter punya casing pun tak ada masalah. Ini pun kalau ikutkan korang boleh pulas dengan tenaga tangan sebab dia takkan kuat sangat. Yang ini kalau top mengetat 10 Nm, yang di bawah 32 Nm. Itu kalau ada torque wrench lah. Kalau tak, macam pakai tangan je lah agak-agak saja. Skru yang ini, dua skru di bawah dan atas ni, skru dia pendek. Tapi satu skru yang sini, yang depan ni, skru dia panjang. Jangan salah skru lah. Ni panjang, nampak? Skru ni panjang Okay, bila korang buka ni, buka saja. Alright, nampak tak? Boleh congkel dengan jari kelingking, keluarkan. Ni dia. Kalau masukkan nanti pun tak boleh main suka-suka masuk je. Pastikan yang berlubang ni di luar. Sebab apa? Sebab ni guys, dia kena macam ni. Korang faham Inilah filter dia. Bahasa sama je dengan NVX. Y15 abang tak pasti, tapi abang ada NVX memang sama lah. Sebab ini besi, orang kata macam besi cast alloy, dia besi rapuh lah, sebab tu jangan ketat-ketat sangat. Sini pun ada dia punya washer. Pastikan minyak turun habis, kita boleh sengit-sengitkan sikit kita punya motor. Nampak tu masih ada lagi sebab masih ada lagi menitik. Boleh sengit-sengitkan motor kita. Minyak pun dah agak kotor. Abang tak buat long distance ride, jadi abang hanya tukar setiap 3,000 lah. Motor abang baru 7,000. Servis pertama dan kedua abang buat di Yamaha, free service kan. Servis yang ketiga tak payahlah, abang boleh buat sendiri sebenarnya. Kita letak, dia akan keluar lagi. Nampak? So itu pentingnya adjust sikit. Sebelum masukkan minyak baru dan pasang oil filter ni, boleh lap. Boleh lap excess ataupun lebihan minyak. Di bawah pun sama, korang boleh lap. Takut ada pasir dan sebagainya yang mengganggu penutup minyak hitam. Ni dia. Nampak? Sama biasanya kalau kita beli original dia akan sama lah. Ini abang pasang di Yamaha Center, abang tukar di Yamaha Center. Masukkan saja tanpa perlu risau, begitu.
Tapi yang ini macam abang cakap tadi, lubang yang besar keluar. Lap sikit supaya tidak ada kotoran kat sini. Okey. Dan pasang balik ikut acuan dia. Masukkan yang tengah dulu. Dan korang bolehlah pasang skru yang besar dulu, yang panjang dulu. Masukkan skru yang panjang dulu. Jadi abang hanya gunakan kekuatan tangan dengan kadar sederhana je lah. Yang ini tak ada gasket tak ada gasket. Jangan ketat sangat macam tu saja. Lap. Lebihan minyak kita lap supaya kita boleh check bila dia running nanti. Dan yang bawah ni kita boleh start pasang balik. Okay, yang bagusnya ini sebab DIY. Kalau korang ada tembak angin, korang boleh tembak angin. Sebab dalam ni biasanya ada abuk besi. Tapi kalau korang tengok ada banyak abuk besi, something is not right. Biasanya tak ada. Bermakna dalaman enjin korang ni okey. Alright? Biasanya tak ada. Bagaimana nak pasang? Jangan salah pula. Jangan begini salah. Ni ke atas, dia macam ni kedudukan dia guys. Nampak? Okay, masukkan ni dulu. Baru masukkan penutup. Dan kita try cari dia punya trip. Macam tu. Kita pusingkan tangan sampai tak boleh pusing, baru kita pakai kita punya spana. Pusing pakai tangan dulu. Di sini abang gunakan torque wrench abang. Abang dah set 32 Kalau korang pandai pakai ni, korang tahulah. Abang dah set 32. So jom kita ketatkan. Okey, kita ketatkan dia arah lawan jam. Bila ketatkan ikut arah lawan jam ni dah rasa ketat. Kita bagi sampai dia bunyi klik tu. Nampak ni? Klik ni adalah petanda dia dah cukup 32 Nm. Dah tak boleh pergi lagi Jangan pergi. Boleh paksa tapi jangan Cukup. Jadi kalau korang pakai tangan tu ala kadar. Ingat abang cakap sebab kalau dia loose susah sikit lah. Kita nak save cost ataupun nak belajar jadi rosak pula. Itu tak betul. Lap lebihan minyak. Ni tadi abang dah buka kan. Okay, dipstick dia memang pendek. Corong panjang pun corong pendek tak ada masalah. Janji boleh masuk lah. Okay, buka minyak. Minyak kita beli 1000 ml tapi dia pakai 850. Korang ada, kalau ada sukatan, sukat 850. Ada orang dia pakai je 1000. Sebenarnya abang tak pasti pasal benda tu. Abang rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi abang boleh bajet. Abang dah biasa. Kita masukkan saja minyak. Tengok kalau minyak baru macam mana. Minyak tulen orang kata. Jangan gelojoh Relax je. Kebanyakan motor abang beli guys, sikit lagi abang buat servis sendiri je. Servis yang percuma je abang pergi dekat servis center. Kereta pun macam tu, motor pun macam tu. Bukan apa, kadang-kadang abang ada experience yang tak baik dengan servis center. Servis center pun kadang-kadang buat hal lah. Bukan servis center tu, orang yang kerja kat servis center tu buat kerja tak betul, minta maaf lah cakap. Jadi abang kurang percaya. Jadi untuk yang first, sebab nak jaga warranty, abang buat. Lepas tu abang boleh buat sendiri, abang buat sendiri. Okay, ni cukup. Abang tinggalkan anggaran. Kalau ikutkan kat sini ada guys. Bila korang nak tahu macam mana 850 ml, sini kan dia ada bagi. Kalau penuh tu 1000. Kalau tinggalkan 250, dia bersamaan dengan 750. Betul tak? Tak tahulah kalau korang nampak kat sini. Kalau abang letak kat sini, ini macam kena letak lagi. Kalau korang ada sukatan, kan ada orang tu dia pakai sukatan macam dekat service center dia ada sukatan. Korang boleh juga. Lebihan minyak hitam ni jangan buang. Next time kalau motor lama, tahulah kan, kadang-kadang bila leaking tu minyak kurang. Simpan ataupun boleh top up untuk next service. Kena 5 kali servis sendiri, boleh buat lagi satu servis, minyak lebih. Lap sikit, dipstick cantik, masuk. Ini pun bila ketatkan tak payah ketat sangat Pakai plier tu ala kadar je, jangan macam ketat gila. Jangan pusing kau-kau ni patah pula nanti. Alright. Selesai.
kita running engine, kita tengok leaking. Ini penting. Ramai orang ingat confident je kan. Jangan. Even dekat service center ke, orang pro ke, dia akan buat macam tu. Okay, kita biarkan dia melahu untuk cek kebocoran. Jangan terlalu hantam relax. Jangan hantam, relax. Lepas tu baru kita boleh cuci motor tu lah. Sebelum abang tutup abang punya video ni, cara nak rem. Ramai orang bedal je. Jangan terus pap macam tu, relax je. Ini cara rem bagi dia melerit, bukan bagi dia terkejut Tengok leaking bawah ada tak? Okay, mantap. Selesai, alhamdulillah. Sangat mudah, sangat senang. Perempuan pun boleh. Jika korang suka video abang ni, jangan lupa komen, share, like, subscribe abang untuk banyak lagi video DIY untuk kita sama-sama belajar. Assalamualaikum, until next video.